Kami jumpa tempat relaxing yang paling best untuk couple. Siap ada jacuzzi. Oh, hari ni laki nak bawa akak gimana? Hari ni saya nak bawa akak pergi spa dekat Iskandar Puteri. Bila kita masuk je, kita terus disambut dengan welcome drink, iaitu hot chrysanthemum tea. Teh tu wangi, panas, sedap lah. Dari pintu masuk lagi je dah rasa tenang. Bau aromaterapi tu. Lepas tu lighting dia pun soft-soft and dekor dia pun classy and cozy. Dekat sini ada banyak package yang menarik untuk couple. Sekarang ni tengah ada promosi menarik tau. Nikmati 1 jam 20 minit Lomi massage dan 30 minit spa lengkap dengan refreshment untuk 2 orang. Sesuai sangat untuk pasangan yang nak manjakan diri bersama. So, Kak Wani nak buat apa kat sini? Mula-mula akak nak mandi. Nak mandi? Tadi kan dah mandi. Kat rumah tak ada. Dekat sini kita mandi dalam jacuzzi yang penuh dengan kelopak bunga ros. Bau ros yang semerbak satu bilik, air dia yang suam-suam. Tapi yang paling best masa tengah berendam tu, staff dia boleh hidangkan light dish tau. Ada cus sayur, puding roti, jelly and wellness soup. Rasa macam spa date versi luxury, tenang sambil menikmati makanan ringan. Tengok je enjoy sangat je. Tapi bila dah masuk ni memang macam malas je nak keluar. Lepas dah mandi, Kak Wani nak buat apa pula? Mestilah berurut. Terapis dia nampak kecil kan, tapi tangan dia keras wo. Berasa semua dia punya urutan. Patutlah kita tengok ada orang tu dah tidur, lena betul. Sebab sedap lepas urut tu, rasa badan ringan, relax, rasa macam bebanan kerja tu lepas daripada badan. Oh, serius? Dekat sini sesuai sangat kalau korang nak me time dengan husband, wife ataupun dengan kawan-kawan. Sebab spa ni memang berbaloi. And kalau korang tengah cari pot healing untuk couple yang tenang, cantik dan serius TikTok, ni lah tempatnya. So, kalau korang nak bonding dengan lebih mendalam dengan partner korang, korang patut datang The Gem Spa and Wellness Iskandar Puteri ni. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?